untuk solat Zuhur, Asar. Bapak bilang tadi, masjid apa ni? Masjid yang dulunya Hindu, yang di Dapuri sana, jauh sana. Tempat wuduk di Raya Baitur Rahman Masjid, di bawah tanah, sama mirip dengan Masjid Nabawi. Ini bukan Madinah ya. Ini di Aceh. Tengok ni Mi. Bismillah. Panas. Banyak tempat masuk. Lu ambil yang paling dekat. Hari ni hari last solat Zuhur di sini. Zuhur Asar. Esok pagi dah nak balik dah. Ni Zu nak pergi ke Asar, ke muzium. Ada 2 tempat lagi. Dia siap dah solat Zuhur Asar. Cantik kan? Siapa yang biasa ke Masjid Nabawi tu, lepaslah rindu sedikit. Sedikit lah. Ada mirip, persamaan sikit. Hari ni hari last, dia nak bergambar sikit lah kenangan Masjid Raya Baitur Rahman. Tak tahu bila lagi ke sini, tahun bila, atas izin Allah. Nanti Zu datang agaknya payung tu dah dibuka lah. Ni belum buka lagi ni. Dia baru pasang. Nasi putih, sambal ayam bakar, ikan goreng, sambal kicap, air basuh tangan, air biasa, lemon water. Tu juga ada Milo dingin. Okay dah, jom makan tengah hari. Bismillah. Dah siap.